semua negara. Maknanya semua ketua-ketua broker di 10 rancangan 10 wilayah kita telah mereka telah bermusyarat dan mereka telah bersetuju menyatakan sokongan dan diikuti pula oleh pertubuhan-pertubuhan yang lain yang ada dalam FEDA seumpama seperti Majlis Belia FEDA, kita ada DPW, kita ada KKR, kita ada KAF, kami anak FEDA, kita ada golongan GAFRO, golongan profesional FEDA, anak-anak FEDA. Yang kesemua ni kita bersatu hati dan bersetuju untuk menyatakan sokongan yang tak berbagi, dan kita akan sentiasa bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat. Dan pada pandangan FEDA, pandangan saya khususnya, saya nampak Datuk Perdana Menteri sedang menguruskan negara dalam landasan yang betul. Apa-apa masalah yang timbul pun saya kira ini masalah-masalah seketika yang insya-Allah dapat kita selesaikan apabila sesuatu untuk penjelasan dapat kita buatlah. Jadi saya tak nampak ada masalah. Lebih baik FEDA menyatakan sokongan dan kita tumpu fokus kita untuk membangun FEDA. Perjumpaan yang kita buat secara spontan, di mana hari ini memang saya ada perjumpaan dengan masyarakat di Keratung 3. Jadi dengan persetujuan ramai nampaknya semua kepimpinan FEDA daripada ketua brokernya KKR, Belia, DPW, GAFRO, profesional dalam FEDA, kami anak FEDA dan beberapa perempuan lain dalam FEDA menyatakan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia yang juga Menteri FEDA. Jadi bagi kami di FEDA, kami tak nampak ada apa-apa masalah bagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kami berpuas hati dengan apa yang telah dilaksanakan oleh FEDA, yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, dan kami mengenang jasa yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat. Masyarakat FEDA mengenang jasa Yang Amat Berhormat Datuk Najib yang mulai mengepalai FEDA daripada tahun 2004 ketika beliau menjadi timbalan sehingga hari ini. Itu sokongan kami ini sokongan yang ikhlas dan insya-Allah sokongan ini akan berterusan.